Manifesto saya yang ketiga adalah memperkukuhkan hubungan dalam dan luar MPMJ. Saya ulang balik poin yang pertama tadi. MPMJ bukanlah badan pengurusan teknikal seperti itu. Okey, tapi MPMJ ni perlu jadi suara rasmi mahasiswa. MPMJ dengan idea kesatuan yang pada manifesto yang pertama kita boleh bawa satu suara yang lahir daripada MPMJ. Dengan satu suara kita lebih kuat, lebih sampai ke Malaysia. Kita akan berjumpa dengan badan kerajaan untuk kita minta ini hak kita. Kita bukan isu apa kita pembangkang, kita kerajaan, tapi ialah kita warga Malaysia. Jadi kita perlu dapat hak kita sebagai warga Malaysia. Dan kemudian juga kita boleh MPMJ perlu aturkan hubungan dengan persatuan luar negara. Kerana kita boleh belajar. Kita adalah mahasiswa Jordan ni agak ke belakang sedikit wujudnya dan tarafnya. Jadi kita perlu banyak belajar daripada mahasiswa lain. Dan satu kita akan usahakan untuk buat persatuan, buat perhubungan dengan persatuan luar negara yang lain. Kemudian juga tentang syarikat dan perhubungan dengan syarikat dan NGO-NGO yang kita boleh ambil manfaat. Di banyak syarikat, satu sudut dana. Dan penting bagi MPMJ jaga kebajikan ahli. Dana yang paling banyak yang boleh dapat dari syarikat adalah dana zakat. Zakat adalah wajib dibayar dengan SCR. Orang kena wajib bayar dan kita boleh minta atas suara MPMJ untuk warga MPMJ ni. So kita tahu di sini nasib kita tak sama. Ada kadang-kadang orangnya tepuk je poket keluar duit. Tapi ada orang yang tepuk poket tak ada apa pun, shilling pun tak ada. Jadi atas tanggungjawab mahasiswa jugalah kita perlu nak minta suarakan kebajikan mahasiswa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau ada rezeki long term punya perancangan, kita impikan Malaysian Hall di bumi Jordan ini. Di Australia mereka usahakan nak buat Malaysian Hall 2001 bermula, 2014 baru Tan Sri Muhyiddin menyaksikan. Baru menyaksikan tahun 2014. 13 tahun perjuangan nak dapatkan Malaysian Hall. Kita baru beberapa tahun. Jangan cepat mengalah. Kita boleh usaha dan usaha lagi. Tapi jadi itu sajalah tentang manifesto saya. 3 perkara. Yang pertama tentang kesatuan, yang ketiga tentang nilai dan budaya ilmu, dan yang kedua tentang nilai dan budaya ilmu, dan yang ketiga tentang hubungan dengan badan dalam dan badan luar negara. Sekian, assalamualaikum.